Dashboard macam ni mengingatkan saya dengan Perodua EV. Alamak. Alright guys, so hari ni kita berada di booth Morris Garage MG sebab kita nak tengok MG4. Tak adalah, kita nak tengok model yang ada dekat belakang tu sebab ini sebenarnya adalah model baharu MG yang dibina di atas platform yang sama dengan MG4 ni, which is ini adalah MG S5 EV. Ini adalah C segment SUV yang katanya akan bersaing dengan kita punya Proton Emas 7. So, mana satu yang lebih better? Yang ini ke? Emas 7 ke? Kita tengok yang ini dulu macam mana. So, kita dekat sikit close up dekat bahagian lampu dia ni memang menajam ke bahagian hadapan macam MG4. But dekat sini dia macam ada design ala-ala checkered flag. So, dia 1, 2, 3 bulb atas bawah atas bawah macam tu. So, dia tak nampak bosan. And bawah ni pula inilah sebenarnya dia punya real light dia dekat sini. Dia ada lubang corong angin dekat situ. So memang bukan design purpose, memang ada kegunaan function daripada segi dia punya aerodynamic. Ada lubang angin dekat bahagian bawah lampu dia tu. So memang banyak design yang lekuk-lekuk kat sini And ni dah dia punya logo dia memang one by one piece macam ni. Saya pun pernah puji logo MG macam ni waktu video MG3 dekat Klims. Korang boleh klik dekat link di atas ni. But daripada segi dia punya bahagian hadapan dia ni, shape tajam dia tu, daripada atas hood tu dia masuk tiba-tiba tajam slope terus dekat bahagian bawah. And kalau korang boleh perasan dekat bahagian tengah ni, dia macam masuk tau, daripada sini dia straight line masuk ke tengah macam spoiler MG4. Tak tahulah adakah itu dia punya inspirasi ke macam mana, tapi sebenarnya design language MG ni memang lain macam Untuk orang-orang muda, ramai orang yang akan minat kereta-kereta dengan design tajam-tajam macam ni. So bila kita tengok daripada segi bahagian tepi dia pula, finally ada juga kereta China yang pakai tayar yang sepatutnya, iaitu ini adalah tayar Bridgestone Touran, di mana rim yang digunakan adalah rim yang bersaiz 18 inci dan dia memang ada two-tone colour dan dia punya design dia pun quite sporty juga sebenarnya. Sebabkan ini adalah SUV segment C, so dia memang quite besar sedikit. Macam korang boleh nampak, dia memang panjang and dia punya wheelbase dia pun memang korang boleh nampak agak jauh tau sebenarnya tu, sebab bateri dia semua ada dekat bahagian bawah tu. Benefit bila kereta ni dia ada wheelbase yang panjang, dia punya ruang dalaman dia memang agak luas. Dia memang akan luas sebenarnya. So bahagian side profile dia nampak quite biasa sahaja. Dia tak nampak sporty sangat macam bahagian depan, tapi dia adalah design language yang sporty, tajam-tajam sikit macam dekat bahagian C-pillar dia ni kan. Adalah sikit kat sini. And chrome dia kat bahagian atas sampai ke bahagian hadapan. Bawah ni tak ada warna chrome apa semua, memang gloss black sahaja. So kereta yang ada kat sini adalah warna grey dan this is the only model yang ditunjuk dekat Malaysia Auto Show 2025. So kita pusing pula ke bahagian belakang dia. Bagi saya, pendapat saya sendiri sejujurnya, kekuatan kereta-kereta MG ni adalah di bahagian belakang. Tak percaya, cuba tengok MG5 tu, dah nampak macam a model of a Mercedes. MG Cyberster dah nampak macam so heritage British car kan. Kereta ni pun memang British sebenarnya. MG4 yang tu memang sangat-sangat dahsyat, dan sebenarnya rekaan tu pun dia bawa juga ke dalam MG S5 ini. Kalau kita boleh nampak tadi kat bahagian depan ada checkered flag kan, sini pun ada juga. Lepas tu dia ada macam ada lekuk ke bawah kat sini, so dia tak nampak bosan memanjang saja. Dia ada shape dekat sini and lampu dia still Miko Trend memanjang sampai ke hujung sana, dipisahkan dengan logo MG di tengah-tengah. Lampu yang memanjang tu memang nampakkan seolah-olah kereta ni nampak lebih lebar. Itu adalah dia punya dynamic visual yang selalu kita boleh nampak. So in terms of dia punya spoiler dia pula, dia quite biasa, sebab kita kena faham lah, ini SUV segmen C, dikhususkan untuk golongan-golongan kelas eksekutif kan. Bos-bos sukalah pakai kereta-kereta macam ni. So and also a family car, so memang dia tak perlukan design yang over sporty, over design. So guys, jom kita masuk di bahagian dalam untuk MG S5 ni. Kita nak tengok dia macam mana. So pintu dia nampak sekali imbas macam-macam dia punya pattern kat sini. Soft touch punya material. Lepas tu kat sini pun sama juga, cuma ni warna grey. And then dia punya door handle dia macam ni. Ni macam ada macam ala-ala carbon fiber sedikit. And then masuk dekat sini adalah jenis leather. Quite okay lah.
So kalau kita tengok dari segi dia punya steering dia ni memang typical MG punya model. Dia jenis bukanlah membulat tapi dia more kepada petak sedikit, di mana bawah ni adalah bottom flat and atas pun adalah top flat. So dekat bahagian dia punya bahagian tengah ni, which is the main attraction dia, adalah screen dia, di mana screen ni adalah bersaiz 12.8 inci. Dia datang sekali dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. So daripada segi dashboard yang saya cakap bertingkat-tingkat tu, korang semua boleh nampak juga, which is atas ni dia macam a soft touch sedikit, and then ni ada macam plastik sikit lah, tapi kat sini dia balut dengan leather. Dashboard macam ni mengingatkan saya dengan Perodua EV. Alamak, tercakap pula. Sorry guys. So yang ni pula adalah bahagian tengah dia. At least dia bagi physical button, di mana ini adalah lebih convenient kepada driver. Lebih-lebih lagi kebanyakan kereta moden zaman sekarang ni screen sekeping semata-mata, button satu apa pun tak ada. But kereta ni, this is a good job MG, still lagi kekalkan button-button macam ni. And untuk adjust aircon bawah dia ni, okay, blower aircon dia ni kecil saja kat bawah ni, tapi nak adjust dia pun still lagi pegang-pegang macam ni lah. Tak ada adjust kat screen atas bawah tu kan, tak ada. Just macam ni saja. Much more better. And then datang dengan dua cup holder di bahagian hadapan dekat sini. Tapi yang lagi best dekat sini, dia punya konsol gear ada jenis rotary, mengingatkan saya dengan Aura Good Cat. And also ni adalah dia punya parking brake, and ada datang sekali dengan key wireless charging. Tapi yang saya nak highlight bukanlah benda-benda macam ni saja, material dia yang diguna pakai di bahagian center konsol dia ni, dia macam bukanlah fabric. Adakah ini Alcantara? Saya tahu Alcantara memang mahal, tapi if this is the fake Alcantara, but it just looks so nice. And then armrest dia ni macam besar, so hopefully adakah storage dalam dia ni besar. Boleh tahan, not bad. Quite dalam juga sebenarnya. So kalau korang nak letak phone ke apa kan, memang lepas. So in terms of dia punya seat ni, katanya MG ada letak signature design MG dekat bahagian tengah-tengah ni. Dia macam ada tulisan MG macam tu lah, tak tahulah kalau korang boleh nampak dekat kamera. Seat ni sebenarnya menggunakan dua material, iaitu leather dan juga fabric di bahagian tengah. Tapi fabric tengah ni dia macam seluar jean macam tu tau. So dia bukannya rasa fabric biasa, dia quite kasar sikit. So hopefully dia akan grip passenger and also driver dengan lebih lagi lah. And lupa saya nak mention, atas ni bagi panoramic sunroof tu guys. So daripada segi dia punya motor pula, sebenarnya kereta ni datang dengan single electric motor yang berkuasa 168 horsepower dan 250 Newton meter of torque. Di mana untuk kereta ni katanya akan datang dengan 3 pilihan variant, iaitu COM dan juga Lux. Di mana bentuk variant COM ada 2 pilihan bateri, iaitu bateri bersaiz 49 kWh yang tu boleh gerak 340 km sahaja, which is saya tak berapa suka. Tapi another option untuk variant COM adalah 62 kWh bateri yang juga diguna pakai untuk variant Lux juga, yang boleh bergerak sejauh 430 km. Yang tu much more better, boleh dapat range yang lebih jauh. So korang tak payah risau lagi lah pasal range ke apa semua. 430 km tu bagi saya memang satu standard yang sangat-sangat minimum untuk berada di pasaran Malaysia. Kalau 300 ke bawah tu saya lain lah, itu better. 400 km dia pun ada, better beli variant COM and Lux yang lebih tinggi macam tu. So katanya kereta ni akan didasarkan pada harga sekitar RM115,000. Estimated from RM115,000. So akan ada offer RM5,000 waktu introduction dan juga dapat sekali dengan wall box charger. So adakah kereta ni korang rasa berbaloi untuk anda? Cuba komen dekat bawah ini, and jangan lupa klik button like dan subscribe channel saya di bawah ini. Sehingga kita jumpa lagi di booth-booth lain di Malaysia Auto Show 2025. Assalamualaikum. MG S5.